Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi. Alhamdulillah. Hari ni geng, selepas 2 bulan aku rasa aku tak memancing atas pelbagai halangan lah. Kerjanya macam-macam urusan. Jadi Alhamdulillah hari ni ada masa, ada kesempatan untuk aku turun melawat ladang. Lama tak pergi casting. So betul lah korang cakap, kalau kita agak lama tak mancing, perasaan rindu tu adalah kan, ada rindu nak mancing tu. Jadi hari ni aku agak excited lah, sebab lama dah tak turun. Hari ni aku turun dengan Raslam. Dia sanggup datang daripada LD weh. Dia kata aku rindu lah mancing dengan kau. Dengan Amir. Amir tengah angkat-angkat barang. Hari ni aku sewa bot Abang Lajim. Sebab bot aku dekat sana, bot aku dekat sana bocor geng, tak repair lagi. Jadi aku sewa bot ni untuk aku turun. Hari ni aku akan main 2 game. Pagi aku akan main casting. Tengah hari sampai air hari ni slow sampai pukul, boleh mancing sampai pukul 2 lah casting. Lepas tu air laju dan aku decide pergi ke laut lah untuk main jigging. Lama tak pergi area sana. Harap-harap boleh tengok kalau ada GT ke ebek ke kat luar. Lama dah tak pergi. And hopefully hari ni ada rezeki-rezeki yang baik lah. Dan ada video-video yang best untuk korang semua. Jom, sementara Rasam cuci-cuci bot ni, Amir angkat-angkat barang. Biar aku buat apa? Aku tolong dorang ni. Nanti dorang marah tak tolong. Okey, kita jumpa nanti. Tak. Jadi mengacau. Abang semalam tak turun bang? Semalam tak turun. Ini hari ada okey sikit ke? Kalau abang tengok ni hari ada okey sikit tak? Kamera aku hidup? Ada tak blinking? Oh, ini pun tak masuk lagi rupanya. Cantik. Lupa lah. Cold start. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tak boleh pakai, kami akan lepaskan lagi. Kan sampai. Dah. Okay geng, Bismillahirrahmanirrahim. First cast setelah hampir sekian lama tidak casting. Bismillahirrahmanirrahim. Lama lah. First letup. Amir, kita dapat serentak. Kas saja. Siapa-siapalah dulu. Ya. Siapa-siapalah dulu. Dah juga belok sini. Okey meh. Gulung. Oh, treble dia. Oi, nampaknya. Kejap. Aku matikan thruster. Gulung meh. Gulung. Pagi-pagi ikan naik dulu. Alhamdulillah. Kita dah ada pemenang geng. Alhamdulillah. Okey, so boleh rehat. Kita geng, kita dah ada pemenang chase bait kita. Encik Amir. Angkat Amir ikan. Angkat ikan. Oh. Walaupun kecil, Tapi yalah, membawa peluang. walaupun kecil geng. Kami tadi sembang-sembang pasal stres kerja, nak rehat. Amir dapat dah seekor MJ dia. Mantap meh. Tolong ni kecil sakit mata.
Ui, padu meh. Alhamdulillah, hari jadi kawan aku. Ameh. Ameh geng. Ameh hari jadi lagi. Tak payah kau risau. Alah, naik je tu. Kecil. Okey. Alhamdulillah. Ameh strike lagi. Alhamdulillah. Comel. Mantap strike kedua. Okey, aku gunakan lah umpan penyelamat. Lupa pula aku tadi dengan ombak sendiri. Alamak. Tolong kasih lurus, kasih senang ke baling. Kau bajar ibu. Diam. Pakailah yang berkualiti. Nanti. Nampak. Dia lurus ke pipi aku sekarang. Oh tu, strike. Siap betul Amir ni. Kewang direct. Kau ingat Cik Amir tipu ke? Kewang direct. Ni. Kecil pun kecil lah. Alhamdulillah. Jangan Alhamdulillah dulu, belum rakam lagi. Amir lagi geng, dah keempat lah. Dia dapat kat situ, kat ranting tu. Masalahnya semua orang balik tempat yang sama. Aku rasa kita tak mandi dalam. Itu pasal tak dapat. Oh, jangan. Lam, 4-0 Lam. Tak boleh jadi ni. Takkan Amir bolot seorang, chest bait. Kau nak dia rehat tak? Bagi dia makan kita punya bekal. Jom kita cari tempat lain lagi. Okay. Tolong aku tu. Depan ni. Tak sampai. Dia tak nak ambil lah baik. Dah. Kalau tidak dia dah ambil lah. Kalau tarpon biasa dia dah ambil lah. Habis. Angin. Last kalau tak ada, ciao. Kita masuk cepat. Tak payah dia pujuk. Oh, dia ambil lah kau punya. Oh tu. Okey, dia mau. Dia mau, kita layan. Ni bagilah aku rasa strike. Langsung tak ada strike. Hey, what happened? Kereta tu nama abang dia. Weh, terus kena makan. Weh. Matikan je. Meh, gimana kau tepi meh? Boleh. Solid. Solid. Nah, 01. Ya. Geng, tak payah takut kau. Alhamdulillah. Ya, aku ambil kawan dia. Meh, bagi Raslam peluang. Kau tolong rekam. Alhamdulillah geng. Selesaikan tu. Raslam ada lagi bangka. Itulah tadi tu. Oh, ya ke? Okay, Alhamdulillah geng. Besar ikan tu daripada 4 ekor tadi. Saya sederhana lah. Alright, saya sederhana. Jadi untuk ikan-ikan macam ni, bolehlah korang pakai grip ni. Sesuai lah korang bawa grip GoMSS Mini. Dan aku gunakan udang kegemaran, chase bait. Kalau korang nak beli, korang PM aku. Alhamdulillah aku dapat MJ. Aku ingatkan siakap putih tadi. Sebab kawasan ni biasanya ada siakap putih. Tapi tak apa, MJ. After 4 bulan dapat juga MJ. Mantap. Yes.
MJ Tunggal. Harap-harap inilah dia. So kejap lagi kami akan keluar ke laut. Kita try jigging, main light jigging. Boleh ada. Oi, marah. Adalah laut-laut. Jadilah geng. Besar sikit lah dari yang lain. Okay. Alhamdulillah. Lah. Tarakum, tarakum. Berubah ke tu ah? Burung yang berkicauan banyak-banyak tu. Customer. Haji lah ni, gasak ada hari. Hai. Nak melawat kebun lah, lama tak turun lah. Jarang-jarang kita ni balik begini tengok. Oh, aku tadi marking tak betul. Cara aku marking ni tak betul. Alamak, recording tinggal 37 minit. Nam. Nak buat ke strike. Okey. Okey. Alhamdulillah pecah tu. Ebek. Ya, sudah. Mesin 3,000 je ni. Endek je lah. Oh. Putus. Astaga. Putus. Aduh. Gembira aku tiap kawan ni kakak. Ai. Oh, lucu. Tak buka. Lucu. Locok. Sumbing. Okey. 3, 2, 1. Go. Oh, itu dekat no. Sini. Ha. Kat sini juga. 3, 2, 1. Oh, tak ada. Berlatih. Jam berapa bang gerak? Ada kah? Okey, ready. Masuklah. Sekor lah. 10 jig ada ni dekat dalam air ni. Ada kawan aku pegang 2. Ada, kau turun sini sampai. Masih lagi. Ni. Ha? Yang mana? Spinning ni. Ada. Lepas ya. Ada. Ikan apa ni? Tak tahu apa benda ni. Kerisi Bali ya. Gerut. Oh. Kawan lama. Boron. Black grouper. Gerak. Kami perlahan. Marilah. Cukup lah Raslan dapat 1 boron. Alang lah, pukul 6. Ha? Tak ada bang, pukul 6 gelap sangat. Ada bawa lampu ke? Ada. Tapi buat dia slow. Nanti kan saya dah tertinggal jauh, abang dah sampai lama. Gelap tak nampak apa. Geng, sampailah kita. Alhamdulillah, malam kita buat sampai. Sebab inilah dia masalah kalau main dekat laut tadi tu. Sebab memang kami terpaksa balik malam lah. Sebab kawasan tu ikannya makan lewat. Jadi penat lah, baru tarik boat dah semua. Jadi thank you geng untuk video kali ni. Dekat laut tak ada rezeki tapi tak apa. InsyaAllah ada rezeki nanti kita turun lagi.
Terima kasih tonton video ni. InsyaAllah kita jumpa lagi. Bye-bye.